Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Superchair. Ok lah, kali ni saya nak share pengalaman saya lah dan mungkin sedikit pandangan saya lah selepas 2 tahun menggunakan Proton S70. Tak salah, tahun lepas ada yang bertanya kepada saya, bang dah lepas tahun tolonglah buat video penggunaan kan. Tapi saya tak dapat nak buat. Saya minta maaf lah pada yang bertanya tu, sebabkan saya jatuh sakit. Saya kerak jatuh sakit, jadi saya rasa macam tak sesuai lah saya buat. Sebab penggunaan saya sekejap saja. Jadi saya tunggu masa sikit lah. Sekarang dah 2 tahun barulah saya nak buat. Itu pun macam terlambat lah pula kan. Dah keluar MC1 pula, Proton S70 yang baru tu, yang 4 silinder. Tapi tak apalah, saya nak share jugalah pengalaman saya. Di sini saya ada tulis siap-siap. Takut-takut ada poin-poin saya terlupa kan. Kalau ikut ni dia suruh cerita lampu depan dulu. Ok lah, sebab lampu depan ni sebenarnya awesome je. Kalau nak tahu, lampu depan dia ni dia ada dancing light lah. Dia menari-nari kan. Sebenarnya feature ni cool, nampak cool. Tapi dia jadi tak cool bila kita pergi ke kedai tom yum, kita parking. Biasa kita akan parking mendadak ke kedai kan. Jadi bila kita berhenti tu, kita tutup pintu, lampu tu akan menyala-nyala, tak menyuluh orang dalam kedai tu. Jadi saya kadang tu rasa segan pula kan. Kalau dekat shopping complex tu saya rasa okey je, tak ada masalah. Itu gunaan lampu depan lah. Untuk yang MC1 ni dia dah tak ada lah dancing light tu, cuma kat belakang je ada kan. Rasa semua dah tahu. Okey, kalau tengok poin kedua ni pula, tempat minyak. Saya cerita sikit tempat minyak ni. Tempat minyak ni kalau tengok dekat bawah ni lah, kat bawah ni dia bersebelahan. Adalah beberapa kali tu saya tersilap jugalah. Ok, saya pasang lampu sikit. Aduh, nampak kan, ni minyak yang ni hook depan. Masa mula dulu beberapa kali jugalah tersilap on. Jadi malulah juga. Kalau boleh cuba asingkan letak kat sini ke kan, tepi seat pun tak apa kan. Jadi janganlah dekat-dekat sangat. Ataupun satu sini, satu di sana kan. Boleh juga kan. Ok, poin ketiga, signal dan steering. Signal dan steering ni tak ada apa. Cuma ada yang kata steering dia ringan. Biasalah elektronik kan, elektronik ringan. Tapi bagus juga, tak sakit tangan. Cuma bila kita bawa laju, dia akan auto macam keras sikit lah. Spek saya ni spek premium lah. Spek premium. Kalau spek yang flagship tu, dia boleh adjust lah. Berapa keras nak, berapa, tu sukalah macam mana kan. Jadi screen kita pakai screen ni 12.3. Tapi untuk premium ni kita dapat sekat ni saja. Walaupun dia nampak panjang macam ni kan, sekat ni saja. Kalau yang flagship dia penuh. Tak ada masalah pun. Tak ada Android Auto, tak ada auto player apa semua tu. Kita boleh je pasang dongle apa semua kan. Tapi saya tak pasang lagi. Saya pun tak tahu perlu ke tak ke. Saya rasa okey lah, radio dengan lagu pun dah cukup lah. Kemudian apa lagi saya tulis kat sini, signal steering, cas kunci. Cas kunci ni kunci lah, key fob. Saya tengok itu ada satu YouTuber ni lah, YouTuber yang famous lah. Dia kata letak kat sini, boleh cas kunci. Sebenarnya bukan, ini sebenarnya ada sensor je kat sini untuk detect kita punya kunci kan. Kalau bateri tak kuat apa, kita letak sini jadi kereta boleh jalan. Tapi malangnya YouTuber tersebut dah 2 kali dia bagi tahu macam tu. Cas saja kunci, letak je kat sini. Saya pun tak tahu lah, dia silap lah sebenarnya kan. Walaupun dia YouTuber yang famous, mungkin tergesa-gesa kot kan nak buat review. 2 kali ke tu. Kali pertama masa keluar tu boleh faham lagi. Kemudian dah beberapa bulan lepas tu pun dia buat macam tu juga. Kadang kena hati-hati lah. Kadang dia orang pun tersilap. Okey, pelapik belakang tayar ni. Pelapik belakang tayar poin yang ke berapa ni kan.
ada satu lapik belakang, nanti saya letak gambar sikit. Dia ni macam kapas lah bentuk dia, fiber. Tujuan dia memanglah saya pun faham untuk hilangkan bunyi. Tapi itulah, terdedah memang si Oyen akan cakar lah. Terpaksa pula beli lapik getah untuk menutupnya. Dan didapati yang baru keluar ni pun, MC1 pun ada juga lagi. Come on Proton, ubah sikit yang ni ya. Ni teguran saya lah pada pihak Proton. Tak tahu kenapa kena terdedah kan. Okay. Saya agak tak bosan lah kan. Okay, kita duduk sikit dalam ni, pusing-pusing. Minta maaf kalau video saya ni biasa-biasa saja kan. Okey, yang poin seterusnya ialah sudut pandang. Sudut pandang ni lah yang kita tengok ni. Sudut pandang. Ada dalam banyak-banyak YouTuber, ada satu YouTuber yang cerita pasal sudut pandang ni kan. Kita nampak jelas lah, jelas. Maknanya pemandangan tu tak terlindung. Ni saya setuju. Saya pun rasa saya setuju dengan pandangan dia tu. Kalau dia tak cakap, saya akan cakap lah benda ni. Kemudian handling. Kalau segi handling ni sebenarnya okey je S70 ni kan. Walaupun ada kata tak macam zaman Lotus dulu lah apa kan. Tak kisahlah Lotus ke tak Lotus ke. Tapi Proton dah belajar dah babak handling ni kan. Kebanyakan kereta Proton ni memang handling dia bagus. Kita buat satu pusingan gambar. Handling dia bagus. Walaupun dikatakan Preve tu adalah handling yang terbaik dalam semua kereta Proton. Jadi saya pun tak adalah nak menafikan ke apa. Saya tak pernah bawa Preve. Walaupun sepupu saya ada Preve, saya tak pernah bawa pun. Tapi ramai yang kata macam tu, jadi kita terimalah. Preve, Iris semua tu kan. Terima. Ni nak bawa S70 ni taklah susah pun kan. Dan waktu saya beli kereta pun saya tak pernah pula fikir pasal handling ni. Tak mahal. Sebab bagi saya apa-apa kereta yang lulus di pasaran ni kita boleh bawa. Boleh bawa. Handling ni semua sebenarnya bagus. Dan satu bonus lah, ada macam bulu atas tu. Kembang sikit lah. Ni tempat saya nak tengok GPS lah. Tengok map. Saya letak pakai handphone je lah. Kadang letak sini senang juga. Sambil-sambil bosan-bosan, boring-boring, boleh baca WhatsApp, tengok Facebook sekejap dekat traffic light kan. Okey, apa lagi ya? Wiper. Tengok ni pasal wiper dia ni, kalau bukanlah dia auto. Maksudnya bukanlah auto wiper, tapi bila kita pasang dalam hujan, bila kita berhenti dekat traffic light, waktu kalau kita buka 1-2 tu kan, dia akan laju kan. Tapi bila di traffic light tu, dia akan jadi perlahan sikit. Bila kita jalan baru dia laju balik. Itu je, seakan-akan auto sikit lah kan. Sebenarnya menarik lah. Kalau aircon ni, kita pergi pada aircon lah. Minta maaf terabur konten lah. Aircon ni memang A lah. Tapi ada juga saya perasan ada orang komen macam susah nak adjust. Maksudnya nak adjust ke sudut-sudut tertentu lah kan. Mungkin benar sikit lah. Tapi tak mencacatkan lah. Aircon ni sebenarnya memang sejuk, tak ada masalah. Part yang saya suka ialah kompartmen di dalam ni lah. Ini kita boleh letak macam-macam ni. Dia banyak tempat kita boleh letak. Nampak ni. Kat sini boleh, sini boleh, sini boleh. Dekat belakang pun sama. Boleh macam-macam boleh. Tengok tu. Maaf lah kereta saya tak kemas. Saya rasa macam saya perlu buat lah. Saya janji saya tu nak buat lepas tahun tu kan. Jadi saya buat jugalah. Okey, sekarang kita pergi ke point yang terakhir lah. Point problem. Problem dia pasal brake. Brake bila reverse, brake berbunyi. Ni problem, common problem lah. Kemudian bahagian tepi pinggang ni, maksudnya kat sini lah, kata ada bunyi. Ada bunyi. Kemudian bateri yang cepat habis. Bateri yang cepat habis ni, drain ni, masa mula-mula batch awal tu kan, dia update sistem ISU lah. Untuk yang bersih plate shake ni, dia ada
internet apa semua. Macam saya ni tak ada lah. Waktu tu banyak yang mengadu bateri dia drain. Tapi isu tu dah settle lah. Tak berlaku lagi. Sama juga brake ni waktu masa bila tau, masa reverse akan kedengaran bunyi brake. Tak semua kena lah. Mungkin best tertentu lah. Saya pun tak tahu kenapa ada yang waktu reverse brake bunyi. Tapi pun settle lah di service center dia orang betulkan. Itulah common issue. Dan lain-lain tu isu-isu biasa lah. Biasa kereta mana-mana pun akan ada problem. Cuma kalau kita tengok waktu awal dulu ada satu kereta tu dia ada 73 masalah, kena tambah lagi sampai ke 80 kan. Waktu tu memang berdebar-debar juga lah. Saya sebagai pengguna awal masa tu berdebar juga lah. Isu tu pun settle. Walaupun saya rasa memang patut lah kita kenakan apa, lemon law kan. Lemon law, kalau rosak ganti terus baru, senang. Saya kerajaan timbangkan lah lemon law ni. Walaupun kata nak buat tu, tapi tak buat lagi. Saya kalau beli pun, saya pun takut juga. Saya pun fed up kalau benda-benda macam ni berlaku kan. Lagi satu bab-bab ni lah. Kalau perasan signal dia belah kiri kan. Kiri, kereta portal banyak belah kiri. Kalau kita Jepun banyak belah kanan. Kalau boleh benda-benda ni biarlah standard kan. Kalau kanan semua kanan, tapi ni payah lah kan. Siapa lah kita nak cakap benda-benda ni. Yang ni semua pemaju kereta lah kena buat kan. Kena sepakat, okey, semua kereta kanan steering apa signal, okey, sama. Jadi senang. Saya cakap ni bukan apa, sebab kadang-kadang saya bawa kereta orang lain, kadang saya pun terlupa kan signal dia belah kanan. Buka-buka jadi wiper. Okey, apa lagi? Jadi apa masalah yang pernah berlaku kat saya? Ni saya kena jawab lah. Sebenarnya mungkin jawapan saya ni akan ada yang kecewa lah. Sebenarnya tak ada apa-apa masalah pun dekat saya. Alhamdulillah saya pakai selama ini elok je lah. Elok. Mungkin ada yang tanya pasal service center, pusat servis. Dalam video yang pertama pun saya dah cakap saya memang risau sikit lah. Sampai sekarang pun saya risau sebenarnya. Saya risau. Maksudnya foton lah, saya risau sebenarnya. Saya tak ada masalah dengan yang pemain-pemain tu, yang servis-servis ni. Cuma bahagian counter lah. Bahagian counter tu kadang bagi saya ada problem sikit lah. Saya ada problem sikit kat situ. Contohnya lah, contoh saya bagi cerita lah. Saya telefon nak buat booking. Saya dah sedia lah date tu. Oh, bulan ni penuh lah cik. Okey lah, sekejap lagi saya telefon lain. Jadi saya pun buatlah calculation balik bila tarikh lain kan. Bila pula yang saya nak pergi tu. Dah standby tarikh tu. Kemudian bila saya call tu, nak booking untuk bulan depan tu, minggu depan ada cik. Saya pun kata, ya Allah, macam mana? Tadi baru kejap tadi call kata penuh kan. Tak tahulah lawak ke tak, tapi saya tak rasa lah lawak sangat kan. Cuma itulah, saya tak apa syok sikit lah benda-benda macam ni. Itu pengalaman saya lah dekat service center. Setakat ni tak ada apa lagi. Saya nak puji lebih-lebih pun saya rasa macam awal lagi lah kan. Kena tunggu 3 tahun ke baru saya boleh puji lah. Okay, saya rasa semua benda saya dah cover dah. Jadi pengalaman saya memandu ni saya rasa seronok kan. Seronok je. Saya guna, highlight sekali, saya guna versi premium. Kalau versi premium ni ada tak yang saya nak daripada versi ADAS full, yang daripada flagship tu? Ada satu function tu yang saya rasa saya suka lah, iaitu ICC, Intelligent Cruise Control tu kan. Yang ni dia tak ada, dia ada ACC saja. ICC tu yang mana kita boleh follow kereta tu. Itu brake, dia brake, jalan dia jalan, dia ikut je kan. Itu function yang saya rasa best lah. Nanti malangnya spek premium tak ada lah. Jadi saya ni tak ada ADAS.
Okey lah, saya pusing ni. Okey lah. Saya rasa setakat ni lah pada video saya kali ni. Dia pun tak ada benda sangat. Ya, okey. Untuk model baru dia dah ada lampu kan. Untuk yang lama ni dia ada cuma ada sini je. Di waktu malam ni memang gelap gelita lah. Kadang tu apa yang kita tekan kat kaki tu memang tak nampak lah. Dia kena hafal. Oh, bahagian interior saya tak komen lah. Kalau tengok ni dia ada soft touch kan, balutan leather. Ini antara part-part yang saya suka lah. Benda-benda yang tangan kita bersentuh ni semua ni lembut kan. Sini leather. Saya pernah naik kereta EV lah. Dia tak ada ni balutan ni, tapi dia hard plastik yang ada design sikit lah. Saya tengok Allah buruknya tak cantik kan. Tak cantik. Yang ni okey lah. Function dia kedap bunyi apa semua kan. Tak. Walaupun kita tak pegang selalu, tapi sejuk mata memandang kata kan. Okey, saya rasa saya dah cerita semua dah. Saya minta maaf video saya ni biasa-biasa saja. Okey, ada orang lalu. Okey, setakat ini sajalah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.